Slow. Nampak tak panas? Bahang ah. Ni tu mana ni? FST Warrior lawan Melaka. Melaka Warrior. FST sebab ni ah. FST yang kena tadi. Bulan tu main FST ah? Ha? Ada perempuan lah. Siapa? Ya, bulan yang baju putih ni. Betul? Ya, main FST. FST. Sebelum ni Ultimate lagi kan? Ha? Sebelum ni main Ultimate kan? Siapa? Ni, Wan ni. Betul ke? Tadi. Oh, yang ni? Yang pakai cap ni? Tak pasti je tu. Anak dia sebelum ni main Ultimate. Oh. Main satu sekolah dengan anak dia tu, setelah. Oh. Sekarang dah main FST je. Ultimate daripada mana? Selangor? Oi. Oh, padu ah. Budak tadi tu lepas bola tinggal dia solo. Kau apa bang? Jam? Ini jenis tak pakai jam sama macam saya ni. Ada jam tinggal dalam ni. Oh dah? Dalam kereta. Oh gitu. 12. 12 Main. Mana ada? Oh, duduk. Oh, cantik. Cantik.
pun nak bangun tinggi. Kenapa tak bangun tinggi? Tapi tak ada orang. Itu salah dia. Aku pergi tepi je. Risiko dia kat situ. Dia pesan bagi dekat Rumah agak. Dah lepas, tak dapat pula. Satu gol, satu gol. Usah-usah pula. semalam main menang. Semalam? Semalam menang. Ni, diorang ni? Semalam draw. Tak, abang main film. Oh, anak saya lah. Menang? 2-0. Semalam satu menang, satu kalah. Oh, semalam tu game? Ada dua tim. Satu yang 12 tahun, Ronald satu bawah 11. Lapis orang lah. Oh. Anak abang yang mana? Ha? Bawah sebelah lah? Bawah 11. Nah, saya baru umur 9 tahun. 9 tahun? Ya, jauh lagi tu. Orang sekolah sama bila anak berhenti satu sekolah. Bila kelab masing-masing. Yalah. Nyaris. Lepas tu ada JJC, ada Golden Stick. Ramai bang suku? Ha? Ramai tak suku? Setelah. Ha. Ramai lah. JJC anak dia masih teguh. Kelab, dia sebentar kami kat sini. Tak kisah pun masing-masing. Yalah. Kalau kita asal daripada Setegun nak duduk satu kelab, kadang-kadang tak sekalur kan. Ada? Ada kan? 7 minit. 9 minit lagi. Habis lah. Pon. Satu gol, satu gol. Aduh. Aduh. Tak apa, next game. Orang. Ha? Ada makan kat member atas ni, kat jalan ni. Oh. Untuk tim lah? Ha? Untuk tim lah? Memang. Bila dia hantar? Ha? Pukul apa hantar? Dia depan ni. Oh, okey.